Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wastana bi sunnati nabiyhi ila yaumil liqa'i rabbih. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Syukur alhamdulillah pada petang ini giliran saya bersama dengan tuan-tuan sekalian jamaah dalam tazkirah zuhur, dan tajuk yang diberikan kepada saya ialah tarawih, kegembiraan orang mukmin. Sebelum itu sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar ibadat yang kita lakukan 9 hari dan masuk hari yang ke-10 esok semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti sampai di akhir Ramadan kita menjadi orang yang mempunyai ketakwaan kita yang baru, version yang baru, insyaAllah. Jadi tajuk pada petang ini, tengah hari ini adalah tarawih, kegembiraan orang mukmin. Tentu tahu solat tarawih yang kita lakukan hanya ada dalam bulan Ramadan sahaja. Solat tarawih hanya ada dalam bulan Ramadan sahaja. Dan solat tarawih ini sangat luar biasa. InsyaAllah nanti kalau ada masa, cukup masa, saya akan kongsi dengan tuan-tuan setara mana dikatakan luar biasanya solat tarawih itu, sehingga sekira-kira kita tahu solat tarawih ini sangat luar biasa, kita akan menyesal dan kita merasa rugi jika sekiranya satu malam dalam bulan Ramadan kita tidak solat tarawih. Sedangkan salat tarawih itu sangat mudah. Baik, sebelum saya ulas mengenai tarawih, kegembiraan orang mukmin, Ramadan itu sendiri sebenarnya kedatangannya membawa kegembiraan kepada kita. Belum tarawih lagi, Ramadan itu sendiri. Dalilnya ialah saya buktikan dengan satu hadis sahih, hadis riwayat Tirmizi, hadis riwayat Ibnu Majah. Ini berlaku pada 9 hari yang lepas ketika kita menyambut Ramadan. Pada malam yang pertama kita menyambut bulan Ramadan, kita mula bertarawih malam pertama. Kita tengok anak bulan hari itu hari Jumaat. Hari Sabtu kita genapkan 30 Sya'ban, Sabtu malam Ahad, di mana Nabi SAW bersabda, "Idza kanat awwalu lailatin min Ramadan," dan apabila malam pertama bulan Ramadan, hari Sabtu malam Ahad kemarin sebelum ini. Sebenarnya berlaku beberapa fenomena besar, tapi kita tak sedar sebab tak nampak. Ada 3 atau 4 fenomena besar. Pertama, sufidatis syayatin wa maradatul jin. Mulai malam itu syaitan dan jin yang ganas-ganas ni mula dibelenggu oleh Allah Ta'ala, diikat. Bahasa kampung kita kecil-kecil dulu, mak arwah mak cerita, kamu kalau sembahyang tarawih balik tengah malam pun jangan takut, sebab hantu terikat. Maka kecil-kecil dulu suasana kampung memang tarawih itu, orang tua balik, anak-anak tak balik lagi, main jalan panjang,
macam-macam main. Tengah malam bawa balik. Sebab tak takut apa, hantu kenikan. Itu bahasa orang kampung, bukan bahasa akademik. Tetapi itulah hakikat. Kemudian itu peristiwa pertama. Peristiwa yang kedua yang besar, ghuliqat abwabun nar falam yuftah minha bab. Peristiwa seterusnya adalah mulai pada malam itu pintu-pintu neraka dikunci dan tidak dibuka walaupun satu pintu pun. Tutup habis, seal. Sekarang tengah tutup lah kata. Kemudian wafutihat abwabul jannah, dan dibuka pula pintu-pintu syurga, falam yughlaq minha babun, tidak ditutup walaupun satu pintu. Dan pada malam itu ada satu seruan, cuma kita tak dengar. Kalau dengar pun kita lari kita buka. Wa nada munadi. Hadis sahih tuan-tuan sekalian, hadis sahih Imam Tirmizi, hadis nombor 682, Ibnu Majah hadis nombor 1642. Wa nada munadin, dan akan menyeru satu seruan, satu suara. Ya baghiyal khair, wahai orang-orang yang sukakan kebaikan, aqbil, anda dialu-alukan. Malam ini mula 1 Ramadan, dah mula musim untuk membuat kebaikan. Wa ya baghiyasyarr, wahai orang-orang yang bercita-cita untuk melakukan kejahatan, aksir, pendekkan cita-cita kamu. Ini bukan musim. Sebab itu orang nak buat jahat di bulan Ramadan ini menyorok-nyorok. Biasa plastik merah, Ramadan tukar jadi hitam. Macam-macam lah tuan-tuan sekalian. Jadi menyediakan tempat yang tidak selesa untuk mereka yang nak buat jahat, nak buat baik suka. Di setengah masjid tuan-tuan sekalian gaduh sebab jemaah muslimah dia suka cuk tempat saf pertama. Sebelum buka puasa letak dia punya beg-beg itu. Walhal orang tak ada, beg dulu saf pertama. Mengejar kepada solat tarawih itu sunat, bukannya wajib. Tapi gairah untuk membuat yang baik itu banyak dalam bulan Ramadan. Tetapi tuan-tuan sekalian, hari ini tak habis lagi. Di hujung hadis ini memang cukup menggembirakan kita. Allah sebut walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kullu lailah. Dan Allah akan membebaskan hamba-hambanya daripada api neraka, yang demikian itu berlaku pada tiap-tiap malam. Akan dibebaskan dari api neraka tiap malam, tuan-tuan. Itu kegembiraan pertama. Kegembiraan kedua, ini belum lagi cerita tarawih, cerita tentang Ramadan itu sendiri. Sudah membawa kegembiraan. Patut-patutlah tuan-tuan sekalian, sahabat Nabi SAW menunggu-nunggu kedatangan Ramadan. 6 bulan sebelum tu dah doa dah, supaya Ramadan tu disempat hidup dalam bulan Ramadan. Dan setengah salafus saleh mengharapkan kalau boleh 1 tahun itu Ramadan. Bezakan dengan kita, kalau boleh 1 tahun itu 1 Syawal. Kita nak tetap baik. Kegembiraan kedua, hadis sahih Bukhari nombor hadis 7492, iaitu ini hadis qudsi. Nabi SAW meriwayatkan hadis daripada Allah Ta'ala, hadis qudsi namanya. Dalam hadis itu ada firman Allah. Dalam hadis berkenaan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, as-sawmu li wa ana ajzi bihi. Allah berfirman, ibadah puasa sangat luar biasa, sangat special. Puasa itu, puasa hamba aku itu untuk aku, kata Allah. Aku sendiri yang akan membalasnya. Berbeza sedikit dengan ibadat-ibadat yang lain. Dan Allah memberikan satu justifikasi mengapa
Puasa itu terkhusus untuk Allah sendiri balas. Tidak dihadkan 27 kali ganda seperti kita solat jemaah kejap tadi ni, 27 kali ganda. Tak seperti digandakan. Kita baca Quran satu huruf digandakan sampai 10 kali ganda pahala. Tapi bagi puasa sangat-sangat special, luar biasa. Allah sendiri yang akan balas. Mengapa ya Allah? Yadamu syahwatahu wa aklahu wa syurbahu min ajli. Kerana seorang hamba itu dia meninggalkan syahwatnya, dia meninggalkan makannya, dia meninggalkan minumnya min ajli, semata-mata untuk aku, bukan untuk orang lain. Kemudian as-sawmu junnah, puasa itu perisai. Dan tuan-tuan sekalian, ini kegembiraan ini walisa'imi, untuk orang yang berpuasa itu farhatan, ada dua kegembiraan. Hadis saya, orang yang berpuasa itu ada dua kegembiraan. Apa itu dua kegembiraan? Farhatun inda fitri, inda yuftir. Satu kegembiraan tak kala dia sedang nanti berapa jam lagi ni ketika berbuka puasa. Itu kegembiraan dunia. Kita berpuasa hanya berapa belas jam saja, tak kala 7.30 minit Allah nampakkan perjuangan hanya berapa belas jam, cukup masanya Allah reward, Allah benarkan untuk makan dan minum. Itu pun sudah menimbulkan kegembiraan kepada kita. Subhanallah. Bayangkan hidup kita 60 tahun, 70 tahun dengan segala bentuk cabaran kehidupan ni, kita berjaya masuk, belum lagi masuk syurga, masuk dalam ruang-ruang kubur kita, nampak dengan mata kasar tak besar mana, tetapi mereka yang lulus ujian di dunia ini, dia akan melihat kuburnya seluas mata yang memandang. Kalau sekadar berapa belas jam pun kita gembira, betul sekalian, ini kan pula perjalanan hidup kita yang serba satu macam cobaan ini. Kalau berjaya, syurga. Itu pertama, ketika kita makan nanti berapa 7.30 minit malam ni, kita gembira. Dan satu lagi kegembiraan adalah wa farhatun inda yalqa rabbahu. Dan satu kegembiraan tak kala kita bertemu dengan Tuhan kita nanti. Sesungguhnya busuknya mulut seorang yang berpuasa itu di sisi Allah lebih baik daripada bau haruman kasturi. Betul sekalian, mengapa gembira? Dalam hadis yang tadi ini, kita gembira sebab pertama, dapat balasan selepas bersusah payah di dunia. Berapa belas jam kita buka puasa, automatically kita gembira. Alhamdulillah. Setidak-tidak kita ni tuan-tuan sekalian, bulan Ramadan rahmat kepada seluruh umat, termasuklah rakan-rakan kita di Ipoh ni yang gelandangan, makan free. Dan kadang-kadang join sekali solat maghrib, alhamdulillah. Ada yang tak join, alhamdulillah juga lah. Mudah-mudahan satu hari nanti hatinya boleh bertukar untuk join orang solat maghrib. Itu satu kegembiraan. Yang kedua, tuan-tuan sekalian, dapat syurga. Cuma persoalan di hadapan kita adalah nak masuk syurga bukan mudah. Nak masuk syurga bukan mudah. Mana dalilnya? Dalil hadis riwayat Imam Muslim nomor hadis 2822. Nak masuk syurga bukan mudah. Dalilnya ialah ni, Hufatil jannah bil makarih. Syurga yang kita bercita-cita nak masuk ni, kelilingnya adalah selalunya dikelilingi dengan perkara-perkara yang kita tak suka, terpaksa lawan. Nak kaya senang, skim cepat kaya, scammer,
Bukan susah nak scam orang, tuan-tuan sekalian. Tak kira muda, tak kira tua, orang miskin pun kena scam. Jemaah umrah pun kena scam. Sebab tuan-tuan sekalian, itu nak kaya cara salah. Tapi nak kaya cara betul, terpaksa kita usaha sikit. Jadi syurga yang kita nak masuk ni, tuan-tuan sekalian, lilingnya adalah benda-benda yang kita tak suka, lazimnya. Nak masuk syurga kena solat, nak masuk syurga kena puasa, nak masuk syurga kena 30,000 untuk pergi Mekah. Nak masuk syurga kena keluarkan sikit duit kita daripada akaun kita untuk zakat. Nak masuk syurga kena bayar fitrah RM10. Giling kepala, perak peher RM10. Terus kan, wahai kotak serokok, kotak sekotak okok 20 batang pun lebih daripada harga zakat fitrah. Tuan-tuan, nak masuk syurga, kelilingnya itu banyak benda yang kita tak suka. Perlu mujahadah. Mujahadah inilah yang diajar oleh puasa. Satu lagi, kita nak masuk syurga ni, tuan-tuan sekalian, tarikan nak masuk neraka tu sangat ngam dengan apa yang kita nak. Wa huffatin nar bisyahawat. Nak masuk neraka itu dikelilingi dengan benda-benda yang memang kita suka. Memang kita suka. Nafsu, hawa nafsu. Jadi tarawih ni, tuan-tuan sekalian, tarawih ni macam mana dia boleh mengembirakan kita? Sebab tarawih, kalau bulan Ramadan itu pun sendiri sudah bawa kegembiraan kepada kita. Saya akan bacakan kepada tuan-tuan 2-3 hadis betapa Ramadan dengan package ibadahnya itu, kalau kita lakukan ikut silibus yang ditunjuk oleh Nabi SAW, peluang kita masuk syurga cukup cerah. Kerana apa, tuan-tuan sekalian? Antara penghalang utama seorang yang masuk syurga adalah ketika nanti ditimbang di padang mahsyar, dosanya lebih berat daripada pahalanya. Dosanya lebih berat daripada pahalanya. Ini masalah utama kita nanti. Cuma rahmat rahim Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah sediakan mekanisme kepada kita. Ibarat kita kata, Allah pujuk kita, ajak kita, mau masuk syurga, tapi dengan syarat kerikil-kerikil, saki-baki, karat-karat dosa itu kena buang dulu. Cara buang macam mana, ya Allah? Allah sediakan banyak cara. Antaranya tadi adalah Allah datangkan bulan Ramadan itu sendiri. Dalam bulan Ramadan pula package-nya, silibusnya, semua jenis package ibadat yang buang dosa. Antaranya adalah hadis riwayat Bukhari, hadis nombor 38. Nabi SAW bersabda, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang ini ibadat silibus dalam bulan Ramadan bab siang, daripada mula subuh sampai ke maghrib. Ini package-nya, ini adalah silibus dia. Barang siapa yang berpuasa dalam bulan Ramadan dengan penuh iman dan dengan penuh pengharapan mencari redha Allah, mencari pahala daripada Allah, ghufira, diampunkan baginya dosa yang telah lalu. Cuci dosa siang hari. Silibus malam, daripada maghrib, masuk maghrib sampai nanti sebelum subuh. Satu lagi package silibus yang Allah sediakan untuk kita. Hadisnya pula tak jauh, iaitu nombor 37. Perkataan dengan hadis tadi semua sama, kecuali ditukar bentuk ibadat. Hadis pertama tadi, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Man shoma itu ibadat siang, daripada subuh sampai ke maghrib.
daripada maghrib sampai ke subuh balik, itu sesi malam. Allah Subhanahu wa taala atau Nabi sallallahu alaihi wasallam datangkan hadis man qama. Tadi man soma, ni man qama. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang membangunkan, menghidupkan malamnya di dalam bulan Ramadan, sama juga dengan keimanan. Iman ni maksudnya kita mengimani dan mencari redha Allah, bukan kerana nak cari masjid mana yang cepat, imam mana yang sesat, murid mana yang hebat. Dah terkocak sikit iman kita. Setengah orang memang dia cari. Teruskan imam-imam yang bacaan sedap sebab dia menyentuh hati, lebih mengkhusyukkan. Teruskan. Oleh itu, hukum untuk solat sunat tarawih sunat muakkad. Nabi SAW sangat menggalakkan, sebab hasil daripada solat tarawih dengan penuh iman ini, hasilnya nanti tuan-tuan akan confirm menggembirakan kita lepas kita mati. Tak kala suasana gawat di padang mahsyar, sampai saat mizan ditegakkan untuk ditimbang amalan kita, di situ tuan-tuan, nanti tuan-tuan kita akan terkenang-kenang dulu. Kenapa kat dunia ni dulu aku culas untuk hidupkan malam-malam bulan Ramadan? Sangat rugi. Jadi hukumnya sunat muakkad. Bilangan rakaat saya tak nak campur. Itu nanti jadi perbahasan akademik, hilaf fiqh, sehingga kadang-kadang kita hanyut, amal tak tambah tapi berbahas yang tambah. Tuan-tuan nak buat 20, sila. Nak buat 8, sila. Yang penting kualiti. Yang penting kualiti. Tuan-tuan sekalian, cuma saya menarik perhatian tuan-tuan, siapa yang dikatakan siapa buat tarawih dia telah memenuhi kriteria qiyam tadi ni, man qama Ramadan tadi ni, siapa dia? Iaitu berdasar hadis Nabi SAW, hadis riwayat Tirmizi, man qama ma'al imam hatta yansarif kataballahu lahu qiyam lailatin. Barang siapa yang sembahyang tarawih bersama imam hatta yansarif, sehingga imam beredar, maka ditulis baginya satu pahala seperti qiyam satu malam bersama dengan imam, sehingga imam beredar. Maksud kata kalau buat 20, tunggulah dengan imam. Mana-mana masjid lah tuan-tuan sekalian, kalau buat 20 dia ada G8 dengan G20. Tak kira lah. Tapi kalau nak dapat afdaliyah yang sempurna, tunggu bersama imam hatta yang sarif, sehingga imam itu beredar. Tuan-tuan, kegembiraan bagi orang yang beriman, Ramadan dan tarawih itu, dan juga salat-salat yang lain, dia adalah memberi peluang untuk pengampunan dosa. Itu sangat penting. Dosa kita banyak kan. Saya boleh angkat tangan kita tak berdosa dalam satu hari. Tak berani. Saya sendiri tuan-tuan, sengaja tak sengaja, semua orang. Pertama, jadi tuan-tuan kita hargailah, nilaikan Ramadan dan juga malam-malam Ramadan itu sangat berharga kepada kita sebagai penghapus dosa. Yang kedua tuan-tuan, siapa yang menghidupkan tiap-tiap malam Ramadan, maka dia akan mendapat peluang besar untuk mendapatkan malam Al-Qadar. Kerana dalam hadis Bukhari 1901, nombor hadis, cerita pula fadilat orang yang dapat malam Al-Qadar itu. Apa kata Nabi? Man qama, sama juga, man qama lailatal qadri. Barang siapa yang dapat menghidupkan malam-malam bulan Ramadan, kita tarawih, kebetulan pula
ada frekuensi yang lain, getaran yang lain. Malam itu malam Al-Qadar. Sekali lagi tuan-tuan sekalian, iman wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sekali lagi tawaran untuk pengampunan dosa-dosa. Tuan-tuan, nikmat mana yang kita nak dustakan lagi? Allah sediakan segala macam perkakas untuk kita hapuskan dosa-dosa kita. Tuan-tuan, saya rasa setakat itu dulu. Dan saya ambil dalam masa 2-3 minit isu-isu yang menjadi observasi kita yang sering berlaku dalam masyarakat kita tentang bab tarawih. Tuan-tuan, pertama bab rakaat, berapa rakaat kita dah selesai tadi lah. Tuan-tuan nak buat 20 boleh, buat 8 pun boleh. Kalau Imam Malik 36 rakaat. 4 rakaat Imam Malik ketika duduk di Mekah, orang-orang Mekah selepas 4 rakaat tarawih, mereka relax. Mereka buat apa? Mereka tawaf. Tawaf bukan boleh sekali 2 kali, tawaf mesti 7 kali. Sekali 2 tak nak tawaf, mesti cukup package 7 kali. Kemudian sambung lagi 4 rakaat, buat tawaf lagi. Ini zaman dulu lah, bukan sekarang. Orang tak ramai lagi. Boleh bayangkan tuan-tuan sekalian berapa pukul apa habis. Orang Madinah bila dengar orang Mekah hidupkan malam Ramadan dengan tarawih dan tawaf, mereka rasa kami nak juga lebih. Tapi di Mekah, di Madinah tak ada Kaabah nak ditawaf. Mereka buat apa? Yang untuk menggantikan tawaf itu tambah rakaat lagi sampai 36. Maksudnya bukan bilangan itu tuan-tuan sekalian, tetapi sejauh mana kita benar-benar bersusah payah, berletih-letihan menghidupkan malam Ramadan. Baik. Kemudian untuk tuan-tuan, bagus kalau kita nak bawa anak ke masjid, bagus. Tapi anak kita ke masjid ni bukan dia automatik jadi anak malaikat. Malaikat pun tak ada anak, jadi malaikat mustahil. Anak kita ni masuk masjid, dia tak jadi malaikat. Maksud saya ialah adat anak, lari sana, lari sini dan sebagainya. Ini berlaku di kadang-kadang setengah masjid lah. Habis runtuh tempat pengadaan perempuan tu, jatuh atas kepala sebab anak-anak. Jadi tugas kita boleh bawa anak ke masjid, tetapi hendaklah sentiasa diingatkan selalu. Jangan kecil hati kalau mak ayah orang lain yang tegur. Dan ialah ingatkan selalu lah. Okey. Kemudian satu lagi, kalangan masyarakat kita ada manusia ataupun orang Islam yang lebihkan solat tarawih daripada solat fardu. Itu salah. Tumpu solat sunat lebih solat fardu. Sepatutnya solat fardu ini lebih diutamakan untuk solat jemaah. Solat subuh jemaah, solat zuhur jemaah, solat asar jemaah, baru tambah dengan solat tarawih jemaah. Pertimbangan yang kurang tepat bila kita tumpukan fokus solat tarawih berjemaah tapi solat fardu tak berjemaah. Itu mungkin pertimbangan kita. Dan lebih teruk daripada itu, solat tarawih buat tapi solat subuh tinggal. Dia dengarkan fadilat, oh boleh hapus dosa, tak apalah kita tinggal solat subuh boleh hapus dosa dengan tarawih. No way. Fardu itu perlu, wajib. Kemudian tuan-tuan sekalian, seorang itu tuan-tuan sekalian, dulu-dululah, sekarang wallahu alam ada ke tidak, dia mempersoalkan tentang selawat-selawat yang biasa mengiringi solat tarawih. Tuan-tuan, selawat yang wajib jadi rukun solat dalam solat itu wajib. Tapi kalau selawat selepas kita bagi salam, itu sunat. Dan selawat Nabi boleh kita lakukan bila-bila masa. Tuan-tuan sedang drive, boleh selawat. Tuan-tuan sedang nak makan, boleh selawat. Setengah berceramah, dia nak cari puan, dia selawat dulu. Tak ada masalah. Tidak ada halangan selawat di mana-mana
termasuklah ketika menyelami solat tarawih. Tak ada masalah. Bahkan tuan-tuan sekalian, bulan Ramadan lah, saya rasalah kita orang awam ni, bulan Ramadan adalah bulan paling banyak kita selawat kepada Nabi SAW. Cuma beradablah, tak perlu angkat-angkat suara, beradab. Untuk tuan-tuan sekalian, sebagai tanda cinta kita kepada Allah, Nabi pun balas cinta kita kepadanya. Nabi kata, awlan nas bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Seutama-utama manusia pada hari kiamat adalah orang yang paling banyak berselawat kepadaku. Allahu Akbar. Bulan Ramadan adalah bulan paling banyak kita selawat. Tuan-tuan, tanam azam, kita ada tahun ini insya-Allah kita berpuasa cukup genap 30 hari. Untuk tahun ini tuan-tuan, insya-Allah kita tak terkejut. Insya-Allah. Jadi di hadapan kita lagi ada 10 ataupun ada 20 hari lagi ini. Azam tuan-tuan sekalian, jangan tinggal puasa, confirmlah yang wajib. Malam jangan tinggal tarawih. Walaupun tak sempat berjemaah dengan imam, tarawih boleh dibuat secara bersendirian di rumah. Ustaz, saya nak buat tarawih di rumah, saya tak pandai selawat yang panjang-panjang kat masjid itu. Itu bukan rukun dalam sembahyang. Takut selawat yang panjang-panjang itu pun sekadar kita solat 2 rakaat saja, atau solat tarawih 2 rakaat kerana Allah Ta'ala, buat sembahyang macam biasa. Lepas Fatihah bacalah apa ayat yang kita hafal, Qul huwallahu dan sebagainya. Buat 8, rajin buat 20, rajin buat 36, rajin buat 40, silakan. Asal jangan tinggal, sebab dia punya powernya sangat luar biasa, tuan-tuan sekalian. Kerana janji Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk pengampunan dosa-dosa. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Mudah-mudahan ada manfaat untuk diri saya dan tuan-tuan sekalian. Tanam azam, kita habiskan Ramadan kali ini yang terbaik, sehingga 1 Syawal nanti seperti disebut oleh satu pepatah Arab, laisal id man labisal jadid wa innamal id man taqwahu yazid. Bukan hari raya itu hanya diraihkan oleh orang yang berpakaian baru, tetapi hari raya itu adalah lebih berhak untuk diraihkan orang-orang yang takwanya version yang baru. Mudah-mudahan Allah sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih lebih kurang ya.